Kedatangan Ramadan sememangnya ditunggu peniaga kuih muih berikutan tempahan yang diterima berlipat kali ganda berbanding hari biasa sekaligus menjadikan mereka tidak menantangan di dapur. Bagi Zanita Mat Ali, 52 tahun, yang berniaga kuih muih tradisional sejak 30 tahun lalu, kuih yang dihasilkan tetap dijual pada harga lama iaitu antara 3 hingga RM5 sebekas walaupun berlaku kenaikan beberapa bahan mentah. Dia berkata, selain mengekalkan harga, sukatan bahan mentah juga tidak berubah. Malah prinsipnya adalah biar untung tidak seberapa asalkan kuih muih habis dijual. Lebih 10 jenis kuih muih tradisional dihasilkan Zanita, antaranya kuih jala emas, buah tanjung, tahi itik, sekaya telur, puding gula hangus dan aneka agar-agar. Zanita yang tinggal di kampung Pasir Pekan, Tumpat berkata selepas solat tarawih, dia sudah mula menyediakan bahan mentah sebelum proses pembuatan dimulakan pukul 6 pagi. Menurutnya lagi, kuih tradisional yang dihasilkannya tidak hanya dijual di gerai serta bazar Ramadan, tapi juga ada yang datang sendiri ke rumah malah turut dihantar ke Lembah Kelang menggunakan lori.